Ayah! Ayah ni nyanyuk ke apa? Daripada tadi asyik kacau saya je. Apa masalah ni? Kenangan. Aku tak tahu apa itu kenangan. Sebab aku rasa dalam hidup aku kosong, tak ada kenangan. Tapi kali ni aku rasa ni lah aku kenal apa itu kenangan. Dah lain galeri awal Islam ni. Dah maju dah sekarang. Cuba kau bawa ayah masuk dalam tu. Ayah pun teringin nak masuk dalam. Aduh ya. Kata nak beli baju raya je. Ni nak singgah galeri pula. Saya nak cepat ni, nak jumpa kawan-kawan sekejap lagi. Alah, sekejap aja kita singgah masuk dalam. Lagipun ayah dah lama sangat nak tengok. Boleh je nak? Aku tak tahu kenapa dengan aku. Aku selalu herdik ayah. Aku selalu marah ayah. Sejak arwah mak meninggal, ayah sibuk dengan kerja sampai abaikan aku. Ayah tak sama macam mak. Aku benci ayah. Aku benci ayah. Apa mahal sangat tiket ni? Ha? Dalam ni ada apa je? Dah lah, jom lah. Minta maaf ya. Anak pakcik macam tu. Tak apa Haji, saya faham. Haji jalanlah elok-elok ya. Yalah. Pakcik masuk dulu ya. Cak, boleh tak tolong tolak ayah pakai kursi roda ni? Kaki ayah ni dah tak larat nak berjalan. Ayah ni memang betul menyusahkan saya lah. Dah tahu tak larat, yang ajak datang sini kenapa? Dah, cepatlah. Duduk. Dah tahu tak larat, sibuk ajak datang sini. Menyusahkan orang betul lah. Nak, berhenti sekejap. Tengok ni nak. Kain kiswah Kaabah. Dulu ayah pergi sana, tak dapat tengok depan-depan ni. Hello? Yuk. Kejap. Jaga aku sampai. Amsyah, tengok udang ni. Ialah pedang kali balik. Lepas tu... Ayah kalau nak tengok je. Jangan kacau saya. Saya tengah layan klien ni. Amsyah, tengok duit shilling ni. Duit shilling ni bentuk buaya. Aduh. Ayah, daripada tadi asyik kacau saya je. Apa masalah ni? Ha? Nak tengok je lah. Tak bro, sekarang kau siapa? Bang, tak elok bang cakap dengan ayah abang macam tu. Itu ayah abang tau. Saya minta maaf lah kalau saya tegur abang ni kalau buat abang terasa. Tapi saya kena tegur sebab kita sama Islam. Ni bulan puasa bang. Cakap elok-elok dah dengan orang tua. Jap, sekarang ni kau siapa? Nak nasihatkan aku? Ini bapa aku, suka hati aku lah. Kau ni macam bagus kan? Saya ni staff dekat sini bang. Bukan niat saya nak masuk campur lah abang. Tapi masalah benda dah berlaku depan mata. Itu ayah abang. Takkan macam tu cara abang layan ayah abang. Itu bukan kawan-kawan abang tau. Tak, sekarang ni orang tua ni memang layak aku layan macam ni. Kerja dia menyusahkan orang je, betul tak? Kalau macam tu terpulang pada abang. Saya cuma jalankan tanggungjawab sebagai orang Islam. Tapi saya cuma nak ingatkan dekat abang, itu ayah abang. Hormatilah dia bang. Hargai selagi dia masih ada. Saya gerak dulu bang. Assalamualaikum. Amsyah, ayah minta maaf lah kalau ayah ni menyusahkan kau. Tapi ayah nak satu je permintaan. Cuba kau tengok gambar tu. Kau kenal tak? Itu gambar arwah mak kau. Masa tu kau kecil lagi. Banyak kenangan kita bersama arwah mak kau dekat galeri ni. Dia kata tempat ni buat kita rasa dekat dengan Rasulullah. Ayah dan mak kau suka tengok telatan kau. Bila masuk dalam galeri, kau teruja sangat nak. Dulu kau manja sangat dengan ayah. Arwah mak kau pernah cakap, raya bukan sekadar sambutan, tapi untuk membaiki hubungan dengan Allah.
cinta Rasulullah dan keluarga. Ayah rindu sangat dengan mak kau. Rindu sangat. Sebab itulah ayah nak sangat masuk tempat ni. Banyak kenangan ayah dengan mak kau kat tempat ni. Ayah, saya minta maaf sangat ya. Banyak sangat dosa saya pada ayah. Saya hampir nak benci ayah. Saya herdik ayah. Maafkan saya ya. Banyak sangat dosa saya pada ayah. Ya, saya minta ampun ya. Banyak sangat dosa saya pada ayah. Ayah maafkan saya. Ayah maafkan kau. Ayah maafkan kau nak. Kau nak ayah, kalau arwah mak kau masih hidup, mesti dia seronok untuk kita. Anak jantan mana boleh nangis. Terima kasih ya. Dah lah ya, jomlah kita jalan-jalan dulu, kita pusing dulu.